Saya nak kongsi sikit pasal penjagaan suara. Saya ingat satu benda, saya nak kongsi satu tips bila kita masuk ataupun kita hantar pelajar-pelajar kita ataupun peserta-peserta ke pertandingan nasyid. Okay, penjagaan suara ni sebenarnya yang paling penting untuk mendapatkan suara yang baik ialah bila sebelum kita start latihan atau start pertandingan, kita kena buat warm up suara. Warm up suara tu nanti boleh carilah dekat Google, YouTube ke mana lah. Dan keduanya ialah penyanyi mesti cukup tidur dan cukup rehat. Jangan terlebih tidur pula. Kalau terlebih tidur, suara jadi tak baik juga. Jadi kena cukup tidur. Maksudnya jangan tidur lewat, tidur cukup 8 jam, rehat yang cukup. Kalau boleh sebelum pergi bertanding ke ataupun sebelum ada show ke, kalau boleh janganlah buat kerja-kerja yang berat-berat. Contoh pergi main badminton ke, pergi main bola kan. So kena cukup rehat, kena cukup tidur, dan kalau boleh minum air mineral banyak. Air mineral tutup hijau. Okey. Saya harap tips saya kali ini membantu memberi kefahaman pada semua orang tentang penjagaan suara. Bukan sahaja penyanyi, tapi mungkin cikgu, mungkin pensyarah, mungkin penceramah, mungkin. Jadi saya harap tips saya membantu anda semua.